Assalamualaikum semua. Hai, video ni kita belajar tentang subjek kimia tingkatan 4. Bab yang pertama iaitu pengenalan kepada kimia. Subtopik yang pertama dalam bab 1 ni ialah perkembangan bidang kimia dan kepentingan dalam kehidupan. Apa yang you kena tahu untuk subtopik yang pertama ni iaitu maksud kimia tu. Sebelum ni masa tingkatan 1 dulu pernah jumpakan perkataan kimia ni kan. Okey, kimia merupakan salah satu bidang ilmu ataupun cabang ilmu sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi, interaksi antara jirim. Tu keyword dia, kata kunci dia ada 4 tu. Perkataan kimia pula berasal daripada perkataan Arab iaitu alkimia. Okay, kita tengok pula bahan kimia dalam kehidupan harian. Kalau tengok kat situ tu makanan kan, ada gambar kek kan. Kek pula kat situ ada kek lapis yang colourful tu. Jadi apa bahan kimia yang ada dalam kek tu, dalam makanan tu? Jadi tak semestinya kita guna bahan kimia ni dekat lab je. Dalam makanan pun ada bahan kimia. Contohnya pengawet. Pengawet ni bahan yang digunakan dalam makanan untuk elakkan kerosakan lah. Tak nak bagi cepat rosak macam tu. Yang kedua, pewarna. Pewarna yang guna dalam makanan ni tak sama dengan pewarna yang kita guna atas kertas tu. Dia lain Bahan lain yang ada dalam makanan ialah perisa. Contohnya nak perisa pandan ke, strawberry ke. Selain daripada tu, bahan lain yang ada dalam makanan ialah pengantioksida, di mana bahan ni bahan kimia yang dapat melindungi daripada radikal bebas. Dan seterusnya, penstabil makanan. Penstabil makanan ni bahan untuk elakkan struktur makanan tu daripada terpisah. Contohnya macam kita nak buat kek kan, dalam kek tu biasanya ada margarin. Margarin ni sebenarnya hasil campuran daripada air dengan minyak. Jadi untuk elakkan benda tu terpisah, dia akan letak penstabil makanan tu. Boleh faham? Bahan kimia yang biasa kita guna dalam perubatan ialah yang pertama, antibiotik. Kalau awak pergi klinik tak sihat, biasanya doktor mesti bagi antibiotik kan. Jadi untuk apa sebenarnya antibiotik ni? Ia dapat merawat jangkitan dengan cara membunuh atau menghentikan pembiakan kuman tu. Yang kedua, antiseptik. Antiseptik ni macam satu bahan yang kita guna untuk halang jangkitan kuman. Contohlah, kalau awak ada luka dekat kulit, biasanya doktor minta awak sapu antiseptik lah untuk elak daripada infection, ada jangkitan kuman. Bila dah ada jangkitan kuman, nanti luka tu makin teruk. Jadi tak semestinya dekat luka lah. Beza antara antiseptik dengan antibiotik ni, antiseptik ni kita guna dekat luaran untuk mencegah. Kalau antibiotik tadi kita makan, macam tu. Boleh faham? Selain daripada tu, vitamin. Vitamin ni zat ataupun nutrien yang menyokong fungsi tubuh. Contohnya macam vitamin ni banyak, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, banyak lagi lah. Menyokong fungsi tubuh tu macam contohnya untuk penglihatan, untuk tulang, macam tu. Kemudian kemoterapi. Kemoterapi ni rawatan untuk kanser. Dalam rawatan tu ada ubat yang digunakan untuk membunuh ataupun melambatkan pertumbuhan sel kanser tu. Seterusnya, analgesik. Analgesik ni ubat penahan sakit, ubat tahan sakit ataupun painkiller. Contohnya paracetamol ataupun kita panggil Panadol lah. Bahan kimia dalam pertanian ialah yang pertama, herbicide. Herbicide ini salah satu racun kimia yang digunakan untuk mengawal pertumbuhan rumpai ataupun rumput-rumput liar. Yang kedua, pesticide. Pesticide ini dia macam zat lah yang digunakan untuk kawal serangga rumpai yang boleh menyebabkan penyakit pada tanaman tu lah. Okey, kalau fungicide ini bahan yang kita guna untuk kontrol kulat yang merosakkan tanaman. Tak sama macam pesticide tadi. Pesticide tu bahan kimia yang guna untuk kontrol serangga. Ada beza kat situ. Kalau baja pula, dia membekalkan nutrien bagi meningkatkan kesuburan tanah lah, dan bagi hasil ataupun kualiti tanaman tu lebih baik. Kalau hormon ni dia untuk merangsang pertumbuhan akar tu dan juga membesarkan buah lah kalau untuk tanaman yang berbuah. Untuk industri, antara bahan kimia yang kita selalu guna dalam kehidupan kita ni, yang pertama, cat. Cat tu ialah salah satu bahan yang digunakan bagi melindungi permukaan
tahan sesuatu objek lah daripada hakisan, nak bagi dia ketahanan tu lagi lama. Contohnya macam logam, konkrit ataupun kayu, setiap bahan tu kita tak guna cat yang sama. Cat yang digunakan tu cat yang berbeza lah untuk setiap permukaan. Bagi polimer ni satu rantai yang panjang yang terbentuk daripada molekul yang kecil tu, macam kita panggil monomer. Contoh polimer ni macam pipe PVC, kertas sintetik tu yang membentuk tayar kenderaan tu. Okey, lagi kaca dan seramik. Okey, bahan ni biasanya dia tahan haba lah dan juga penebat elektrik. Kita biasa guna kaca dengan seramik ni sebab dia keras, tapi kekurangan dia mudah pecah lah, ataupun kita panggil rapuh lah. Seterusnya deterjen. Deterjen ni biasanya digunakan untuk tujuan pembersihan. Bagi pewarna, biasanya dalam industri ni digunakan untuk pengeluaran produk-produk yang banyak lah, yang besar lah. Contohnya macam tekstil, makanan, cat, plastik. Seterusnya alloy. Alloy ni merupakan campuran dua atau lebih unsur logam untuk meningkatkan lagi kualiti sesuatu bahan tu, untuk bagi dia lagi keras, tahan karat, macam tu. Kita tengok pula perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia. Kalau tengok gambar yang pertama tu, ada gambar ikan masin kan. Ikan masin ni salah satu pengawitan makanan yang menggunakan garam. Kemudian untuk gambar yang kedua ni, daging sejuk beku. Yang ini salah satu pengawitan makanan melalui pembekuan. Seterusnya, kimia ni memberi sumbangan dalam pengawitan makanan dalam bidang nanoteknologi, macam roti tu lah. Kerjaya berkaitan dengan bidang kimia. Okey, bidang kimia yang pertama ialah farmaseutikal. Antara contoh kerjaya dalam bidang farmaseutikal ialah ahli farmasi, doktor. Kerjaya dalam bidang kosmetik ialah ahli kimia kosmetik dan pakar runding kosmetik. Kerjaya dalam bidang teknologi hijau pula ialah ahli kimia teknologi hijau dan juga jurutera. Kemudian kerjaya dalam bidang nanoteknologi ialah jurutera nanoteknologi dan juga ahli sains pemakanan. Seterusnya, kerjaya dalam bioteknologi ialah penyelidik bioteknologi dan juga jurutera bioperubatan. Itu semua contoh je, banyak lagi bidang dan kerjaya dalam bidang kimia ni. Itu sahaja untuk video kali ni. Bye.